Assalamualaikum. Ini kita mewak menu turut komen dah. Kacang sepak goreng air dah. Cara lagu mana tu? Mari kita mai tengok sekali. Cara ya ke, mula-mula buh minyak. Lepas tu buh bawang putih dengan lada masuk. Lepas tu kita tumis bawang putih dengan lada tu naik bahu dulu dah. Belum kita nak buat air. Agak tu boleh dah ke? Kita buh isi air kita masuk dah. Lepas berisi air, kita goreng rata isi air tu masak sikit dia. Masuk dari luar. Tak payah masuk dalam. Goreng masuk dari luar dulu. Ni setara ni boleh dah ni. Lepas tu kita buat air putih masuk. Lepas buat air putih kita goreng sampai air tu gelegap. Mudah-mudah rata isi air tu masuk molek dah. Ni setara ni boleh dah ni. Lepas tu kita mau tengok kakah ya gopo tu kita bakar dah. Kakah ya ke. Sakai kita bakar 2 sudu dah. Becing ni sikit ataupun suka hati lah. Cicak kita bakar 2 sudu setengah. Lepas tu cicak mode motong. Sok potong lah, sok bukit ni abek ni dah. Kita buh dalam 4-5 necuk dah. Agak ambil dah. Jangan banyak sangat mau masing. Lepas tu buh sok cirai masuk. Lepas bosak cirai kita goreng kakah kita buh tu cium molek dulu dah. Lepas kalau pia kena menu beg ni jangan lupa share bagi kot saya ataupun kod like kod share tik dah. Lepas tu serah kecak dengan rasa lah kalau rasa jadi dah kita buh kacang sepak ni. Kacang sepak nipis kita bakar dah. Buh masuk. Lepas tu lada merah dah buh masuk. Lepas tu kita goreng sampai kacang sepak tu masak dah. Atau bobo masak je, masak sangat dah. Biar makan tak sedap dah. Kalau bobo masak kita makan rapuh kuk-kuk dah. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu boleh lah kek buah pinggir dah. Kalau pia kena menu itu dah awak dah. Jangan lupa tekan tik tam tak dah. Lepas kalau pia nak menu gopo boleh lah komen mari dah. Ni menu kacang sepak goreng air. Turut komen dah. Kalau pia hak mana terawak dah boleh kita dah. Tak faham mana boleh lah komen tanya.